Kucing ni boleh dinobatkan sebagai kucing yang terbaik dan juga susah nak marah sejak dah dikembiri selain daripada si Vanilla. Vanilla ni dah dikembiri tetap bising juga. Sama juga macam Dojek yang ni. Ada seekor yang perangannya dia selalu berseteru dengan seekor je kucing iaitu si Mocha ni. Dia selalu marah dekat si Oreo. Aku tak tahu apa yang dia marah sangat dengan Oreo tu. Mungkin dia geram kot sebab badan dia macam hitam macam gini. Tapi Oreo tu cantik manis saja sebab hitam bercampur dengan putih. Kalau korang tanya aku, selain daripada kita jerkah kucing kalau diorang bergaduh, apa yang aku buat? Aku akan letak catnip milk ni. Tak kisahlah catnip apa-apa pun, memang aku akan tabur je atas kepala ke, letak dalam makanan diorang pun ataupun letak dalam lantai atau macam begini. Memang nak bagi diorang hidup. Nampak tak Vanilla dah tertunduk dah egonya. Catnip ni sebenarnya dia adalah salah satu daun herba yang mana bagus untuk kucing. Kiranya dia tidak memudaratkan. Kucing boleh je makan macam biasa tapi elakkan daripada overdose. Kalau nanti kacip, nanti mata naik ke atas, tiba-tiba jumpa dengan ayah pin versi kucing. Biasanya catnip leaf kalau korang beli dekat mana-mana beg kuning pun korang akan jumpa yang bersih sebut-sebut kan. Tapi yang ni brand Arovet ni korang akan dapat daun yang besar-besar macam gini. Jadi kalau kucing tu tengah garang ataupun korang dalam proses nak tame sebab kucing tu baru korang adopt ataupun letak dekat rumah, korang boleh ambil daun ni, pegang dekat tangan, gosok-gosok sikit bagi aroma herba daun tu melekat dekat tangan, barulah pergi pegang kucing tu untuk pastikan diorang tak marah. Dia gaduh dengan budak Dojek ni sebenarnya. Jadi dekat Dojek pun aku bagi juga daun ni. Kalau korang tak percaya, daun ni memang bila korang letak je kucing memang tersapuk terus dia tak marah. Tiba-tiba jadi baik. Nampak tak? Dia terus masukkan kepala dia dalam bowl ni dan kunyah je catnip leaf. Berbulan-bulan puasa ni kucing memang kegaduh. Aku tak tahulah apa. Patutnya spesies-spesies sitan ni dah dikumpul dan dah diikat dah. Tapi ada lagi sitan dalam badan dia ni yang mana boleh bergaduh. Jadi korang boleh beli catnip leaf ni untuk pastikan waktu-waktu macam gini kalau diorang bergaduh tak ada sama tinggi dengan orang tengah azan berkumandang tengah nak solat tarawih. Selain bagus untuk solve masalah negatif, dia boleh solve juga masalah positif yang mana kita boleh letak dekat permainan apa-apa semua untuk pastikan kucing tu jinak dan bermain dengan seronoknya.